بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pengerusi majlis, Tuan pengerusi surau Al-Qudus, Tuan Imam dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa serta tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu suatu majlis untuk memperbesarkan Allah, mengingati Allah serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam majlis ilmu seumpama ini kita memohon kepada Allah dengan cara kita baca ayat-ayat Allah, kita fahami ayat-ayat Allah, maka Allah memberi kita hidayah untuk kita boleh beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita baca ayat yang daripada 31 hingga 40, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allahul Azim. Alhamdulillah. Surah An-Naba ada 40 ayat. Ada 40 ayat. Kita masih ingat lagi saya imbas baliklah pasal lama dah. 2 bulan ke? 2 bulan ke? 3 bulan, tak tahulah. Apa tu surah An-Naba ada 3 bahagian.
untuk kita memahaminya bila kita baca, sama ada kita baca hari-hari ataupun dalam solat fardu ke, solat sunat kita ke, kita kena zahirkan ada 3 pembahagian utama dalam surah An-Naba ni. Bahagian yang pertama dipanggil muqaddimah. Ayat 1 hingga ayat 16, muqaddimah. Muqaddimah ini dipecah kepada 2 perkara utama dalam muqaddimah. Yang pertama ialah kekalutan masyarakat Arab tentang adanya hari bangkit semula. Dia berbincang, pergi kedai pasar bincang, kedai kalau macam kedai kopi bincang, jumpa tempat ramai dia bincang. Dia kata mana mungkin, dia kata ada nabi baru ni, dia kata ada hidup semula, dia kata boleh bangkit semula, kita dah mati dah hancur lebur, boleh hidup balik. Dia kata dia bincang tajuk tu. Maka bila bincang, Allah nukilkan tajuk ataupun perkhabaran mereka ini, kelang kabut mereka ayat 1 hingga ayat 5. Ayat 6 hingga ayat 16 Allah cerita pula, tiada masalah wahai hamba-Ku, aku ada kudrat, aku ada kelebihan, aku ada segala-galanya. Maka Allah ceritalah tentang kudrat dia daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16 ya, ke-16. Cerita betul lah. Cerita bagaimana dia buat langit, dia buat bumi, dia buat malam, dia buat siang, dia buat bulan, dia buat bintang, dia turunkan hujan, dia naikkan tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah saja segala perkara-perkara tersebut. Jadi habis mukaddimah dia. Masuk bahagian kedua, wahai hamba, kamu dah tengok dah suasana yang kamu hewok pekok tadi, dan aku dah cerita dah kebesaran aku. Maka Allah cerita suasana pada hari kiamat. Bagaimana aku akan gulung langit, gulung bumi, jatuhkan bulan, bintang semua sekali. Maka ayat 16 hingga 20 cerita tempat suasana hari kiamat amat-amat mengerikan. Sama ada kita sempat kata sempat, wallahu ta'ala alam. Walau bagaimanapun, satu perkara pokok yang kita kena pegang, walaupun kita tak sempat kiamat kubra, kiamat besar nanti, kiamat sebagaimana yang Allah ceritakan pada ayat ni, tetapi kiamat kecil kita, yang ni hari kematian kita, pasti berlaku. Bila hari kepastian berlaku, maka itu kiamat juga untuk kita, di mana kita akan menuju pada hari akhirat. 2 bahagian. Bahagian ketiga ialah suasana di hari akhirat. Bagaimana? Suasana di hari akhirat dipecah 2 bahagian. Golongan yang sedar tentang adanya hari bangkit semula, maka dia pun buat persiapan. Cara mana dia buat persiapan? Cara dia dengar kata-kata Allah, dengar kata-kata Nabi, taat dengan Allah, taat dengan Nabi, maka Allah akan bagi syurga dengan dia. Itu ayat yang kita baca malam ni. Yang ni ayat berkhabaran gembira. Dalam istilah daurah kita panggil ayat tabsyir. Ayat gembira daripada ayat 31 hingga ayat 40. Allah cerita, wahai hamba, kalau kamu taat dengan aku, taat dengan Nabi aku, maka aku akan hadiah, anugerahkan syurga, suasana syurga. Kita akan baca sekejap lagi. Golongan yang kedua ialah golongan yang tidak ada perkara tadi. Jauh sangat dengan Al-Quran, jauh sangat dengan untuk taat dengan Allah, taat dengan Rasul. Maka dia suka dengan dunia saja. Maka golongan ini Allah akan humbankan dia dalam neraka Jahannam. Seumpama kita dah tengok dah siri sebelum ini, amat-amat mengerikan. Yang ni dipanggil ayat tahwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman akhirat. Dalam Al-Quran hampir setiap surah ada cerita bab ancaman akhirat dengan khabar gembira di hari akhirat. Kerana setengah orang dia terkesan dengan keadaan yang menakutkan. Setengah orang pula dia tak takut, dia tak terkesan. Dia seronok dengan khabar menggembira. Dengar khabar mengembirakan, dia seronok. Bila dia seronok, dia pun bersungguh-sungguh untuk taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
ikut kemampuan masing-masing, maka Allah selang-seli ayat dia dalam dua keadaan, sama ada ayat tabsyir ataupun ayat mengembirakan, ataupun ayat takhwif ataupun ayat mengancam, yang kita dah tengok dah siri sebelum ini. Boleh 3 perkara pokok tadi, mukaddimah dia, suasana di hari kiamat dan suasana di hari akhirat dipecah kepada dua kelompok, satu kelompok neraka, satu kelompok syurga. Ini je. Kalau alangkah beruntungnya, insya-Allah kita termasuk golongan orang yang diberi anugerahkan syurga pada kita, insya-Allah. Tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya lil muttaqi, bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa di hari akhirat nanti, Allah kata mafaza, dia ada satu keuntungan, kemenangan. Hasil daripada dia ada sifat takwa atas dunia ni, hidup di dunia cuma 60 tahun ke 70 tahun ke 80 tahun ke, dia ada sifat takwa. Apa dia takwa? Takwa ini lah kita ajar dengar takwa ni. Takut dengan Allah. Takut dengan Allah, takwa ini bukan setakat takut. Jaga hukum dia. Dua perkara. Dua unsur dalam takwa. Takut dengan Allah, bukan lari. Makin dekat dengan dia dengan cara menaati segala perintah dia. Dalam satu ayat Al-Quran surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah kata, kalau kamu takut dengan Allah, Nabi kata, ikutlah aku. Kalau kamu takut dengan Allah, ikutlah aku. Maka kita kena, umpama baru ni kita telah merayakan hari Maulid, dipenuhi dengan pembacaan sirah-sirah Nabi, pembacaan bentuk-bentuk amalan Nabi, dipenuhi sebulan ke 2 bulan ke, bagaimana cara nak mengenang jasa Nabi. Jasa Nabi amat-amat tak terbalas. Kita terima Islam, kita terima Al-Quran, kita ada peluang pergi syurga, semua sekali bertitik tolak pada Nabi. Sebab tu fattabi'uni. Kalau kamu betul sayang Allah, ikut aku. Mana segala amalan-amalan Nabi bukan setakat di mulut, tapi penuhi dengan ketaatan dengan Nabi, dengan cara tirulah segala amalan dia, akhlak dia, akidah dia, apa-apa saja yang berkait dengan tu, kita cuba terapkan di kita dengan seumpama sahabat, dia berusaha sedaya upaya untuk mencontohi segala penghidupan Nabi. Tiada masalah apa, pasal di kalangan Nabi juga ada isteri-isteri dan perempuan, Muslim berikut dia, ada kalangan budak-budak sahabat Nabi juga, budak-budak pun ada sahabat Nabi juga. Sebab tu Allah jadikan Nabi ini contoh seluruh alam. Setiap yang ada di samping Nabi, ada saja umat kemudian boleh mengambil contoh dan iktibarnya. Itulah takwa. Maka orang takwa pasti ada kemenangan dia. Yang ni kemenangan dia, siapa? Apa dia kemenangan dia? Allah akan anugerahi syurga dengan dia. Berpenak adalah kita sini, tapi ingat nak pergi ke syurga ini bukannya mudah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahil ladzina walamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bukan senang masuk syurga aku, tanpa di sisi aku tak nampak pun kamu berjuang. Tak nampak kamu berjuang untuk taat dengan aku. Aku tak nampak kamu berjuang untuk datang dalam majlis-majlis ilmu aku. Aku tak nampak pun kamu nak mengikuti sunnah Nabi dan sahabat dan ulama-ulama muktabar. Aku tak nampak pun. Maka hanya khayalan. Nak masuk syurga, tapi tidak ada perjuangan semacam ini, maka itu hanya khayalan. Bukan cita-cita, khayalan. Mimpi di siang hari. Lepas tu yang kedua, kena ada kesabaran, kena penat macam mana, susah macam mana pun, kena tahan sekejap duduk dalam majlis ilmu seumpama ini sebagai contohnya. Barulah Allah bagi syurga. Alam akhirat ini nak banding dengan dunia jauh sangat. Dunia ini hanya 60 hingga 60 tahun je. Nabi kata umat akhir zaman 60 tahun, 60-an dan 70-an. Lepas tu alam barzah. Berapa lama alam barzah? Tok nenek kita dulu. Zaman Nabi Adam berapa juta tahun dah. Masya Allah. Itu baru zaman alam barzah. Kita tak tahu lagi bila kiamat. Lepas tu masuk alam mahsyar.
berapa ribu tahun lagi. Alam timbang, alam hisab, last sekali alam sirat, nak cross titian solong sirat tadi. Oh, Masya Allah, neraka kat bawah. Masya Allah, tengah ngerinya, tajamnya dengan berbagai masalah. Habis sekali titian sirat tadi, ada satu lagi jabatan dipanggil Kuntara. Jabatan untuk menyucikan sesiapa yang dah melepasi Siratal Mustaqim. Maka ada satu lagi jabatan, tafsir jabatan untuk menyucikan hati yang sakit. Di situ Allah akan sucikan semua. Mana-mana ada hati-hati yang ada perasaan iri hati, dengki, sakit hati. Pasal nak masuk syurga, kena tiada perasaan-perasaan. Syurga untuk orang yang betul-betul nak enjoy. Sikit pun, sebesar zarah pun tidak ada perasaan sakit hati, dengki, nak marah. Tak ada. Semua sekali Allah nak mengembirakan selama-lamanya. Masya Allah, seronok. Semoga Allah pilih kita. Lepas tu dalam keadaan alam di Kuntara tadi, semua manusia kata itu, wahai Allah, aku maafkan semua. Aku maafkan semua. Aku dah masuk syurga sekarang ni. Pasal takut lambat masuk syurga tadi. Betapa nampak syurga kan, mana bertukuh nak pergi sana aja. Tak kira dah, tak kisah dah apa-apa kesalahan-kesalahan orang, kezaliman-kezaliman untuk diselesaikan di Kuntara tadi. Maka barulah pergi ke syurga. Asyiklah orang bertakwa tadi. Bagaimana keadaan dia? Syurga ini hadaiq wa anaba, dipenuhi dengan kebun-kebun. Di pasal dia ada untuk orang Arab ini, buah yang paling hebat untuk dia buah anggur lah. Tak? Anggur ni buah yang paling hebat untuk orang zaman dulu pun anggur tak? Kita tengok filem-filem lama kita, filem-filem lama, raja-raja, pembesar-besar, nak tunjuk kaya dia makan buah anggur lah. Dia anugerahkan buah anggur, beta bagi memanda, bawa beta buah anggur, anggur hitam, anggur merah. Lama kekayaan. Orang Arab pun suka buah anggur ni. Dan dunia pun anggap buah anggur ni lambang kemewahan, walaupun ada buah-buah musangking ke. Tidak ada lambang kemewahan dengan musangking. Mewahan mesti anggur, walaupun mahal musangking. Hebatnya apa kelebihan buah anggur? Al-Quran ceritakan dia pasal orang Arab cukup kagum dengan buah anggur. Di Taif, di Syam, di area perniagaan dia ada jual buah anggur. Tu maknanya ada kebun-kebun. Nak ceritanya cantiknya syurga ini dipenuhi dengan taman-taman. Taman-taman dalam ayat-ayat yang lain. Bagaimana Allah nak mengembirakan pemandangan kita. Sebab tu orang buat landscape tadi. Nak tiru dunia ni. Cantik, nak suruh tenang tengok syurga. Tapi syurga dia bukan macam dunia. Nah, tanah daripada kasturi, daripada emas, batang pokok daripada, semua sekali macam tu. Tak boleh bayangkan dengan akal, tak boleh ditengok dengan mata dan dengan telinga suasana yang amat-amat menyenangkan di syurga. Tak? Dalam banyak hadis-hadis, kita baca lagi lah. Bagaimana cara nak mengembirakan di syurga ini. Ada satu pokok besar. Pokok besar tadi, naungan yang penuh. 100 tahun perjalanan berkuda dengan keluarga sederhana, belum sampai ke penghujung lagi, ke garis pusat lagi. Masya Allah. Rumah-rumah. Tengok, kita baca lagi lah. Tengok ayat dulu. Maka Allah nak mengembirakan suasana di syurga tentang keadaan cantiknya dengan dipenuhi dengan kebun-kebun, dengan sikit-sikit ayat lain, dengan Al-Waqi'ah. Kita macam ni, tengok surah Al-Waqi'ah, cerita dengan sifat-sifat ataupun ciri-ciri dalam syurga. Okey, ayat yang ke-33. Apa cara Allah nak mengembirakan manusia ni? Maka Allah tahu. Kebanyakan manusia di dunia ni, orang lelaki ke orang perempuan dia, dianugerahkan nafsu. Nafsu yang paling utama di kalangan orang lelaki lah dengan isteri ataupun pasangan-pasangan masing-masing. Maka Allah pun ceritalah supaya manusia tertarik dengan keadaan pasangan-pasangan yang perempuan-perempuan ini. Maka Allah ceritalah cantiknya manusia di syurga nanti. Kalau perempuan isi kita kat sini, isi kita kat sini, rupa sekian-sekian rupa, tapi dia pergi sana, Allah akan ubah dia. Ubah jadi cantik semua sekali. Dengan tingginya, dengan mudanya, dengan perawan setiap masa.
Selepas bersama terus perawan balik. Bagaimana keadaan perempuan dia? Tengok orang perempuan pun dia laki pun menawan juga, bukan macam laki dunia ni lawa. Tengok bagaimana kita baca loh. Wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis kawaib ni melambangkan ni kata, tapi dah Quran kata macam ni gadis-gadis yang kawaib ni berdada montok, berdada yang kalau tak ikut tafsir tidak kecil, tidak kendur, tak jatuh. Buat dada ni tak kecil, tak jatuh, maknanya tengah-tengah menonjol. Masya Allah. Itu menjadi Allah nak bagi tarikan suasana syurga selama-lamanya macam ni. Mana isteri kita kan lebih-lebih lagi isteri kita lah, ataupun pasangan-pasangan kita, atau bidadari-bidadari, maka dipenuhi dengan umur pula supaya kalau 33 selama-lamanya. Supaya banyak saya bawa buku hadis tentang bagaimana pasal cerita bab wanita ni. Tengok bagaimana wanita di syurga. Dan surah Al-Waqiah banyaklah. Wahurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik parahnya seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Setiap wanita di sana ada anugerah bidadari yang Allah buat khusus bidadari ini untuk diberi kepada pasangan manusia, orang lelaki lah. Perempuan pula bidadari, ada jodoh semua, jangan takut. Di sana semua ada semua. Lepas tu innal mutaqat, saya baca Kaib adalah wanita cantik yang montok ke 12 sama tadi. Saya baca hadis tu. Saya terbaca ikut terjemah tak sempat masa. Satu hadis oleh Anas bin Malik meriwayatkan daripada Nabi. Tengok. Perjalanan dalam jihad di jalan Allah, baik di waktu pagi maupun petang, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sungguh panah salah satu daripada kalian akan lebih cemetinya, tempat letak cemeti tadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Segala-gala di syurga ni semua lebih baik daripada dunia. Tempat letak panah pun lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu tak kisahlah. Jika kamu melihat seorang wanita ahli syurga, tengok cerita ni. Nabi bagi tahu Anas. Jika kamu melihat seorang wanita ahli syurga turun ke bumi, niscaya ia memenuhi ruang di antara bumi dan langit dengan bau harum. Masya Allah. Satu bumi, langit bumi ini bau harum dia. Kita beli minyak wangi apa dia, Dunhill ke Polo ke, hanya 2-3 meter aja kan. Tapi bila dari syurga ni, jenguk bumi saja bau satu dunia ni, bau dia. Masya Allah, bau macam mana? Untuk bau tu apa? Untuk merangsang lelaki. Pasal apa? Pasal lelaki dia banyak bersabar dunia ni, kontrol nafsu dia dunia ni. Maka di hari akhirat Allah ganti dengan bidadari-bidadari ini. Dan nescaya memenuhi ruang di antara keduanya dengan cahaya yang terang, cerah. Selendang yang berada di kepalanya lebih baik dunia dan isinya. Baik, tengok Lepas tu lagi hadis Abu Hurairah, bab kita nak tafsir wakawaid ni, wanita. Rombongan pertama yang masuk syurga, wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Cuba tengok bulan 13 tu, 15 tu, tengok macam mana. Itulah 13 bulan tadi, bulan purnama cerah, bersinar dah. Dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Setiap orang memiliki 2 orang isteri. Setiap lelaki ada 2 isteri. Kenapa isteri tak marah ketika tu suami dia ramai isteri? Pasal di kontorah tadi Allah cabut dah perasaan nak marah, cemburu, tidak ada dah. Malah setiap isteri kita suka kalau suami dia kahwin ramai. Diseronok. Pasal di sana tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada tidur, tak apa dah. Hanya enjoy 24 jam. Duduk satu tempat 70 tahun. Tak jemu lagi. Baru nak bergerak tempat lain.
Seronok, memang teruk sana yang amat-amat mengembirakan yang Allah nak bagi kita tengok setiap orang memiliki 2 orang isteri yang isi betis kedua-duanya terlihat di sebalik dagingnya, masya-Allah. Nak cerita putihnya tulang daging tu nampak lagi tengok keluar ni. Itu zahir lah. Nak ceritanya betapa cantiknya manusia. Tidak ada satu parut, tidak ada satu hitam, tidak ada satu benda yang buruk, yang jijik. Semua sekali bersih sebersihnya. Masya Allah. Di syurga tidak ada yang hidup membujang. Kalau perempuan kematian suami ke bercerai apakah, dia akan Allah gantikan dengan bidadara. Lelaki pula dia akan bagi dengan bidadari berbagai-bagai cantik. Satu hadis lagi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi bersabda, sesungguhnya seorang duduk santai di syurga selama 70 tahun. Tengok ni. Seseorang relax. Macam kita duduk mengelamun di santai depan tepi rumah kita, taman kita. Kita duduk macam setengah jam baru lah. Tapi dengan nyamuk mari lah. Ini 70 tahun. Masya Allah. Rasa gembira, tak puas 70 tahun tu. Pas syurga ini tempat yang tidak akan puas. Dunia ini kita akan hebat macam mana kita pun ada rumah besar, ada kereta besar, ada segala-gala pun mesti kita puas nak benda lain lagi. Tapi syurga tak ada. Kita tak nak dah. Itu dah puas, cukup. Kita leka dengan keadaan syurga 70 tahun sebelum berpindah. Kemudian isterinya datang padanya. Isteri yang Allah anugerah kita tadi, yang pasangan tadi. Lepas 70 tahun datang isteri kita. Lalu melihat wajahnya pada pipi isterinya. Bila isteri kita lalu depan kita tadi, kita nampak rupa kita di pipi isteri. Masya Allah. Kenapa tu? Cermin, macam cermin. Putihnya, bersihnya isteri tadi, bersinarnya, berkilatnya, pipi isteri kita, bila lalu dekat kita nampak pipi dia tu, gambar kita di pipi dia. Masya Allah. Lalu melihat wajahnya pada pipi isterinya yang lebih bening dibandingkan dengan cermin. Mutiara kecil yang dipakainya dapat menyinari timur dan barat. Dia pakai mutiara kat sini, terang satu timur barat, terang. Memang akal kita tak boleh fikir benda-benda macam ni Maka isterinya pun beri salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya kepadanya, siapa kamu? Dia tak kenal isteri dia. Tak kenal. Pasal apa? Pasal berubah. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Pasal cantik secantik-cantiknya. Tinggi 60 hasta, padam, cantik. Muda 33 tahun. Maka ia menjawab lagi, aku ialah tambahan. Aku ialah tambahan isteri kamu. Ia memakai 70 pakaian. 70 pakaian yang berubah, ikut dia nak berubah. Kejap dia pakai miniskirt, kejap dia pakai kebaya, kejap dia pakai baju gaun, kejap dia pakai baju berbagai-bagai fashion. 70 jenis pakaian. Niat saya nak pakai baju, kalau merah, kalau biru, kalau hitam, kalau hijau, semua datang. Ada satu pokok yang datang dengan dia. Niat nak pakai miniskirt, datang. Masya Allah. Maka yang paling kecil seperti bukit, pakaian yang paling kecil pun Bukit Nu'man, bukit besar di Arafah lah. Lepas tu ia pun, lelaki tadi, suami tadi menengok sehingga ke isteri dia. Dia melihat isi betinya dari sebalik pakaiannya. Pakaian 70 lapis pun nampak lagi beti isterinya. Itulah, Masya Allah. Maka kita tengok Allah, patut Allah bahas ini, wa kawa'ibat roba, bahawasanya wahai hamba-hambaku, bersabarlah dunia ini. Kalau isteri kamu tua ke, gigi dah tak ada ke, gigi, muka ke jerawat ke, muka tak suci bersih ke, syurga nanti jangan takutlah. Macam cermin berkilat. Isteri masing-masing dan lawa selawar-lawarnya. Jadi itulah kamu wahai wanita, reda suami kamu je. Perempuan ni senang masuk syurga. Perempuan pilih taat dengan suami, pilih pintu mana yang nak masuk. Cuma nak taat dari payah, bukan senang. Ingat bila kita marah dengan suami, taat dengan suami kita, ini hadis dia ni. Hadis dia. Tidaklah seorang wanita yang menyakiti suaminya. Kalau wanita
isteri kita melukai hati suaminya, apa lambat buat nasi suami marah ke ada. Berbagai-bagai cara lah yang menyakiti hati suami. Tengok ni. Di dunia, melainkan isterinya daripada kalangan bidadari. Dan rupa-rupanya dah ada dah. Calon-calon isteri ahli syurga ni, Allah tetap dah. Di syurga sana, 2 orang ke 3 orang ke, dah ada semua dah. Calon-calon tadi akan kata, dia kata di kalangan dia orang, jangan menyakiti suamimu. Jangan menyakiti dia. Mana? Jangan menyakitinya. Semoga Allah menerangi, semoga Allah memberi hidayah dengan kamu supaya tidak reda hormat dengan suami kamu. Untuk kamu mari syurga, kamu jadi ketua kami balik. Isteri ini akan jadi ketua kepada bidadari tadi. Sesungguhnya ni bidadari kata, sesungguhnya suami kamu itu, wahai isteri, tapi isteri tak dengar. Kalau isteri dengar terkejut isteri. Sesungguhnya wahai isteri-isteri, suamimu itu hanya seorang tamu di sisimu sekejap saja. Sekejap lagi dia akan datang kepadaku untuk akan berpisah dengan kamu. Kalau kamu tak hormat, kalau kamu sakit hati dia menjadi milik aku sekejap lagi. Setelah dia kembali kepada akhirat. Maka amat malang. Jadi puan-puan semua, kena jaga pasal Nabi malam masa Isra Mi'raj, dia tengok neraka Jahannam dipenuhi dengan wanita dan orang kaya. Tengok syurga dipenuhi dengan orang miskin dan orang mukmin. Orang mukmin kat situ. Tak tengoklah. Kalau tengok ayat-ayat lain, banyak kisah-kisah suami, bagaimana perempuan-perempuan dalam syurga insya-Allah. Tapi di sini itu saja. Lepas tu wakasan dihaqa. Maka di syurga juga Allah sediakan gelas-gelas, piala-piala dalam bentuk jug tadi, dihaqa, penuh, diisi dengan minuman-minuman arak. Tafsir mengatakan dengan minuman-minuman yang ikut kehendak kita lah. Kita nak minum apa, ada di sana. Arak pun ada. Ada sungai arak, sungai susu, ada 4 jenis sungai, ada di syurga. Pilih sungai mana. Dan bila kita nak minum saja, sama ada khodam-khodam kita datang ke kita ataupun dia gerak sendiri, semua jalan. Setiap kita penghuni syurga, minimum tafsir mengatakan ada 10,000 khodam. Paling sikit, bayangkan 10,000 orang nak berebut, nak mengambil nasab kita ni. Nasab isi kita sebagai ratu lah, sebagai ketua segala bidadari lah. Kita berebut nak bagi makan, nak suap makanan, nak suap minuman, nak tukar pakaian, semua berebut khodam-khodam kita. Pasal Allah nak mengembirakan kita. Pasal apa? Pasal di dunia ini kita dah sabar dah susah dah. Dunia ini berbagai-bagai cara kita buat. Nak jadi tawakal tadi, nak jadi takut dengan Allah tadi, maka di akhirat Allah tak nak kita letih walaupun sesaat pun. Nak kita bergembira dengan isi kita hari-hari, bersukaria dengan pasangan-pasangan kita saja tugas kita. Sebab tu rumah-rumah di istana kita banyak. Satu istana kita ini ada di depan rumah kita, bentuk kemah. Di kemah tadi ada macam mutiara, tinggi 60 mil, 60 batu dah tinggi dia, tinggi istana kemah tadi. Dan ada bilik-bilik, ada ruang-ruang bilik untuk kita bersama isi kita. Malam ini kita nak berehat bilik ni, malam besok nak berehat bilik ni. Ada katil-katil boleh bergerak ke atas, kita nampak orang luar tak nampak kita. Semua ada tempat-tempat untuk apa? Pasal kita hanya nak bergembira siang malam. Malam siang tak ada, bergembira setiap saat. Nak apa? Nafsu kita dinaikkan 100 kali ganda teruna lelaki. Jadi kenapa nak sangat dunia yang semua sekali karu-maru? Maka impilah perkara-perkara ini yang Allah sedang sediakan di hari akhirat nanti. Sabar sekejap, sabar saja, maka Allah akan bagi kita untuk semua kita, rezeki kita untuk syurga insya-Allah. Allah bagi untuk jemaah semua dan kita dan isi kita insya-Allah.
Maka arak pun boleh, pasal kita bersabar tak minum arak dunia, maka Allah bagi arak di sana. Minum saja mana, tapi tak mabukkan. Dalil tidak mabuk, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar syurga, walaupun kita minum arak macam mana pun tak mabuk dan tidak mengeluarkan perkataan sia-sia. Maka dalam syurga tidak ada perkataan-perkataan sia-sia keluar dalam syurga kita. Banyak lagi kalau tuan-tuan baca dalam ayat-ayat yang lain, suasana syurga amat-amat memberangsangkan. Amat memberangsangkan. Setiap bumi kita pijak, setiap pokok, sungai dalam syurga ini, sungai yang tidak ada tebing. Air dia sebagai tebing, tapi air tak curah keluar. Apa tu? Kita punya makan, tak berhenti-henti makan, minum. Makan, minum tak kenyang. Pasal untuk seronok, untuk enjoy makanan tersebut. Bila kita makan, kita minum, nak rasa apa, nak makan apa, maka peluh akan keluar dalam bentuk bau macam kasturi. Itu je. Tidak berak, tidak kencing, tidak meludah, tidak ada tak ada apa-apa dah. Sebersih-bersihnya, hanya enjoy setiap hari. Enjoy dengan setiap saat. Bergembira dengan khodam-khodam kita yang ramai. Kita hanya duduk bersanding di atas pelamin dengan orang rumah kita. Sebagai raja, hari-hari ada khodam-khodam datang buat persembahan kita, bagi tu, bagi ni. Macam raja, lebih dari raja lah. Pasal istana kita paling kecil pun satu dunia dan isinya. Bagaimana isi benda tu kalau tak ramaikan khodam kita? Allah akan buat suasana, cipta makhluk-makhluk manusia yang lain supaya boleh berkhidmat dengan kita untuk selama-lama, insya-Allah. Maka itulah kalau pasal dia ayat ini cuma rekas saja. Ayat suasana syurga dalam surah An-Naba ini amat-amat rekas. Kalau nak baca lain, baca surah Al-Waqi'ah sebagai contoh. Banyak suasana-suasana syurga kat situ. Allah ceritakan dengan begitu detail tentang keadaan dalam syurga. Maka bila jazaa'an min rabbika, itulah sebagai balasan min rabbika, daripada Tuhan kamu. Maknanya Allah menghargai kita. Kita duduk dalam majlis ilmu untuk pengampunan dosa. Kita datang solat berjuah, bangun tengah malam, kita bertajuk, kita minta dengan dia. Maka ketika itu Allah akan ampun dosa kita, maka Allah akan bagi pahala, maka sebagai balasan Allah bagi syurga dengan kita. Yang indah tadi Allah akan bagi. Yang tak terfikir dengan akal kita tentang hebatnya syurga. Sebagai balasan. Ata'an hisabah, sebagai pemberian yang cukup banyak mengikut janji dia. Mana cukup banyak ini, hisabah ini, tafsir mengatakan, bila Allah pergi ke syurga tanya, apa yang kamu nak wahai hamba? Tanya. Maka hisabah ini cukup dah. Itu maksud banyak yang cukup. Dah tak nak lain dah. Kita rasa puas hati. Kalau dunia ni tak ada kan. Kita nak tu, nak ni, nak tu. Tak, di sana tak ada. Memang kita nak dah. Pasal dah lebih dari cukup apa yang kita nak, apa semua datang. Nak apa semua datang. Buah semua ada, air semua ada, kenderaan semua ada. Semua ada dunia, semua ada ke sana dengan lebih-lebih lagi. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah cerita tentang hebatnya syurga dalam tafsirnya, maka ayat 37 Allah ceritalah tentang Allah balik. Kenapa wahai hamba, peluang yang begini indah yang aku janjikan, yang aku anugerahkan dalam ayat-ayat aku sebegini mudah. Aku buat kamu wahai hamba untuk semua sama dapat syurga aku. Allah buat kita ni bagi syurga dengan dia sebenarnya. Tapi kenapa kamu tak nak? Betul. Allah utuskan Al-Quran untuk kita pegang Quran ini untuk pergi jumpa kenal dia. Maka berusahalah wahai hamba untuk berkawan dengan Al-Quran. Pasal dengan Al-Quran kamu boleh kenal aku, kamu boleh taat dengan aku. Sebab tu dalam banyak zikir-zikir, doa-doa kan, kita kena faham setiap zikir ataupun doa yang kita minta dengan dia. Sebagai contoh yang kita pun kadang-kadang nak cepat kita lupa. Doa naik kenderaan dah. Sahabat
satu hari baca hadis ni sahabat Ali bin apa nama, dia tengok Sayyidina Ali radhiyallahu, dia tengok Sayyidina Ali ni naik unta. Dia tengok sikit, maka Sayyidina Ali bacalah alhamdulillah, naik kuda dia alhamdulillah, Allahu akbar. Kita kena buat ni. Nak naik motor ke kereta ke kena buat ni. Naik saja buka kasut, buka pintu saja, alhamdulillah, Allahu akbar. Dua tu. Lepas tu doa lah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza hingga akhir. Lepas tu subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Soal doa lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Sayyidina Ali ni bila baca doa ni lepas Allahumma ighfirli ni, waghfirli ini, maka dia ketawa. Sahabat tengok, ketawa. Terkejut sahabat ni. Ya wahai Ali, bukan khabar kita tu. Kenapa kamu ketawa? Dia kata, wahai sahabat, kamu tanya aku ketawa ni sebiji macam aku tanya Rasulullah ketawa selepas dia naik unta dia. Tapi pas sahabat ni dia nak itibak Nabi kan, walaupun dia tak itu pun dia ikut juga, walaupun ketawa dia ketawa juga. Nabi itu sahabat dia akan patuh segala perbuatan Nabi. Dia tengok Nabi buat apa, dia cuba. Lepas tu sahabat ni tak berenggan daripada Nabi. Pasal dia nak tiru. Nabi makan apa, Nabi buat apa, Nabi duduk macam mana, Nabi berdiri macam, Nabi baca. Ikut segala-galanya. Maka Sayyidina Ali pun ikut. Dia ketawa juga. Jadi satu hari dia kata, aku tengok Rasulullah SAW dan naik unta. Maka Rasulullah baca, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian Rasulullah baca, subhanallazi doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hingga akhir. Lepas tu alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dibaca Allahumma zalamtu nafsi hingga akhir tadi. Maka Nabi ketawa. Jadi aku tanya, kenapa kamu ketawa wahai Rasulullah? Tengok ni nak ceritanya. Dia kata pasal apa? Pasal Allah bagi wahyu dengan aku. Dia kata, bila aku baca Allahumma inni nafsi, aku telah menzalimi diri aku sendiri, wahai Allah, faghfirli, ampun dosaku. Dah. Bila lepas tu, fa innahu la yaghfiru dzunuba, hanya engkau saja boleh mengampun dosaku. Jadi Allah wahyu ke aku betapa Allah kagum dengan orang yang berdoa dengan dia, yakin Allah akan ampun dosa dia. Nak cerita sininya, setiap hari kita kena minta pengampunan daripada Allah. Pasal apa? Pasal Allah akan bertindak balas. Allah kagum dengan kita. Masya Allah. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Apa-apa sajalah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Ataupun dosa, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta hingga akhir. Apa-apa saja doa yang melibatkan bertaubat, maka dalam hadis tadi Allah bagi wahyu dengan Nabi, Allah kagum dengan Nabi yang meyakini hanya Allah boleh mengampun dosa dia. Lepas tu Nabi ketawa. Tapi pasal Sayyidina Ali tadi, dia melebih sangat, dia ketawa juga. Sebab dia tak ketawa kan. Dia sampai tadi lah, pasal dia nak itibak Rasul tadi, dia buat juga. Maka nak ceritanya, setiap masa kita perlu istighfar. Perbanyaklah hari-hari ketandaan Allah ampun dosa kita bila Allah beri taufik untuk beristighfar. Ataupun astagfirullah, cukup. Ataupun astagfirullah wa atubu ilaih. Apa-apa bentuk kita memohon ampun dengan Allah, pasal Allah saja yang boleh mengampun dosa kita dan Allah Maha mendengar. Ini ayat ni. Rabbis samawati wal ardi, Tuhan yang mentadbir 7 petala langit, wal ardi 7 petala bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi Allah. Urus takbir, Allah mendengar, Allah segala-galanya. Jadi kenapa kita tak minta dengan dia? Kenapa kita tak beristighfar dengan dia? Lepas tu Ar-Rahman, Tuhan dia bagi nama sifat Allah
Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Kita ada dosa, minta dengan dia, dia ampun dosa kita. Kita ada hajat, minta dengan dia, dia kabulkan hajat kita. Pasal Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Allah akan kabulkan permohonan siapa saja bila kena syarat dia lah. Jangan sambil-sambil telefon, sambil-sambil duk main telefon dah. Telefon ni, Allah ampun dosa aku, ya Allah. Tak boleh lah dah. Dia tengok telefon, tengok apa ni? Oh lah, hari ni kisah apa Zara di mana? Zara apa nama? Di Sabah tak? Oh kesiannya Zara. Ya Allah, sampai doa tak boleh lah. Kena tumpukan, fokus pada apa yang kita minta dengan Allah. Tengok dengan borak-borak dengan kawan pun kita nak doa tak boleh, kena khusus doa dengan dia baru Allah makbulkan doa tadi. Maka di hari akhir nanti, maka Allah berkuasa ampun dosa kita bila kita istighfar dengan dia. Tapi kalau orang yang tidak diberi hidayah untuk beristighfar, orang yang tak taat dengan Allah, orang yang dihumbarkan neraka jahanam, maka golongan-golongan ini sebenarnya la yamlikuna minhu khitaba. Allah tidak berkuasa Allah untuk bercakap dengannya. Sebenarnya tak nak bercakap dengan langsung dengan atas perkara-perkara tadi. Maka golongan-golongan yang tak taat, golongan-golongan yang tidak beristighfar, golongan-golongan yang tidak pernah berdoa dengan dia, golongan-golongan yang tidak ada perkara-perkara bertaubat ini, maka sebenarnya Allah tidak bagi peluang untuk dia tengok Allah atau bercakap dengan Allah. Allah tak suka. Dia langsung tidak ada rahmat. Allah tidak mahu bicara dengan golongan-golongan semacam ini. Mana tak sampai ke tahap untung, tidak ada keuntungan bagi dia di hari akhirat nanti. Dzalikal yaumil haqq, itulah keterangan-keterangan mengenai benar, yakni adanya hari kiamat, suasana yang amat mengerikan dan suasana yang amat menggembirakan bila kita dianugerahkan syurga. Itulah dzalikal yaumil haqq. Zalikal yaumul haqq. Itulah keterangan-keterangan mengenai hari kiamat amat-amat mengerikan, dan bila pergi ke hari akhirat dipecah dua golongan, neraka jahanam amat-amat mengerikan, syurga amat-amat mengembirakan. Jadi wahai hamba, dah dengar dah amat-amat mengerikan kalau neraka jahanam? Wahai hamba, dah tahu dah betapa gembiranya dapat syurga Allah? Maka apa tidak kamu lagi? Kenapa kamu tidak berusaha kamu untuk datang menemui aku ketika aku belum tarik nyawa kamu lagi, ketika usia kita masih ada lagi? Tak kira lah kadang-kadang umur 70, umur 80 ataupun umur 20, tak kira. Ini hamba muda-muda semua dah. Muda-muda pun tak kira. Kadang-kadang orang muda pun lebih awal daripada orang tua. Tentu. Pasal setiap masa, sebab tu orang yang paling cerdik ialah orang yang selalu mengingati kematian dia. Bila ingat kematian, kita akan beristighfar. Takutnya aku nak pergi menemui Allah. Wahai Allah, ampun dosa-dosa lampau aku. Maka Allah akan bertindak. Allah akan ampun segala cara-cara tadi. Maka faman syaa'a attakhadha, maka sesiapa yang nak pergi menemui Allah, yakin adanya hari akhirat, maka dia pun buat persiapan. Ini contoh membuat persiapan malam. Salah satu malam ni duduk dalam majlis ilmu, dengar orang baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dengar ayat-ayat apa, kita berdoa dengan Allah, dengan cara tu Allah ampun dosa kita dan Allah tambahkan pahala kita. Bahkan tidak ada dosa yang tidak diampun kecuali dalam majlis ilmu seumpama ni. Besar. Malaikat akan turun ni. Dia akan ada malaikat tapi tak nampak. Alam gaib. Malaikat. Nanti dia tanya, Allah tanya dia, wahai malaikat, kamu pergi mana tadi? Aku datang dalam masjid, orang baca Quran, ayat-ayat kamu. Dia minta apa? Dia minta nak pengampunanmu, bagi dia dan catat nama dia di syurga Allah. Masya Allah. Ampun dosa, syurga dicatat. Tapi bukan senang. Tengoklah berapa ramai orang kondo ni dah. Tapi berapa yang datang? Itulah susah. Pasal apa? Syaitan akan halang kita duduk dalam majlis ilmu, syaitan akan halang kita duduk dalam solat berjemaah. Apa-apa saja yang berkaitan dengan mengesahkan Allah, mengamalkan sunnah Nabi, syaitan akan sekat. Dia tahu orang buat macam ni menjadi ahli syurga. Pasal syaitan dah dalam surah Al-A'raf, cerita dah. Kerana, wahai Allah, kerana kamu telah menyesatkan aku,
kerana kamu telah mentakdirkan aku menjadi kafir, maka aku akan pastikan semua hamba kamu akan ikut aku. Surah Ar-A'raf, tengok surah Al-A'raf ayat 10, 11, 12, cerita bab ni lah. Maka syaitan kata, aku akan pastikan, aku akan kerahkan seluruh kaum kerabat kita, yang iblis ni, depan, belakang, kiri, kanan, kumun kita ni. Syaitan akan halang kita, jangan sekali-kali terlibat dengan Al-Quran. Itu tujuan asal dia akan halang. Maka aku akan dapati, wahai Allah, sebahagian kecil saja di kalangan hamba-Mu yang ikut kamu. Tengok, syaitan dah berjanji, dah bersumpah dah. Hanya sebahagian kecil saja manusia yang ikut Allah, yang diberi syurga. Satu nisbah 1000. 1000 orang, 999 ahli neraka, hanya seorang saja ahli syurga. Masya Allah. Siapa dia? Tadi orang yang takut dengan Allah, orang yang jaga hukum Allah. Nak jaga hukum Allah, jaga hukum Allah tadi. Inilah permulaan dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cari jalan, maka faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka usahalah wahai hamba untuk datang dengan aku dengan cara kendali aku. Macam mana? Dengan ayat-ayat aku. Kenali Rasul aku dengan cara ayat-ayat aku. Kamu beramal dengan cara yang apa yang ditunjukkan oleh Rasul-Rasul aku. Maka ayat penutup kesimpulanlah. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami mengingat kamu. Tengok ni, dalam Al-Quran Allah bagi tahu untuk kita semualah. Wahai semua penghuni surau Al-Qudus ni, inna anzarna, sesungguhnya sekarang aku mengingati kamu semua sekarang ini. Tengok, apa tahu kita ni? Ingat apa? Azaban qariba, azab kamu amat-amat dekat dah. Azab. Kita rasa jauh. Kita rasa lama lagi mati ni, lama lagi kiamat ni. Itu kita rasa. Tapi Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu umatmu. Dengan peringatan. Apa dia peringatan? Baca Quran berulang kali. Tidak ada peringatan tempat lain. Quran ni peringatan. Nak dapat peringatan Allah, nak dengar pesanan Allah, tanda sayang Allah, Quran. Mana mungkin kita nak masuk syurga tanpa kenal Allah, tanpa baca surat yang Allah kirimkan. Allah hantar surat jemputan untuk kita datang jumpa dia balik. Tiba-tiba kita tahu hari apa, di mana, cara mana, tak tahu. Pasal apa tak tahu? Jarang bertadabbur ayat-ayat Allah. Quran hanya simpan saja, tidak menjadikan seluruh kehidupan kita menjadi alul Quran. Sedangkan Allah kata, Quran, wahai hamba, ingat, inna anzalnakum azaban qariba. Ingat semua pembaca Quran, azab kamu dekat sangat dah. Maknanya, kiamat besar ataupun kiamat kecil, tarikh kematian kita. Maka tarikh kematian kita, maka berakhir. Maka bermulalah alam baru, alam akhirat. Di alam barzakh ketika itu, maka bermula di alam barzakh. Maka ketika itulah Quran ini akan sama ada menjadi pembela kita ataupun menjadi pendakwa kita. Kalau kita selalu dengan Al-Quran, malam-malam sunyi-sunyi baca Al-Quran, fahami ayat dia, cerita dengan suami, cerita dengan isteri ayat-ayat Al-Quran, maka ketika itu pasti Al-Quran akan bagi tahu Allah, wahai Allah, Fulan ini dengan keluarga dia, hari-hari baca aku semua sekali. Dia akan berusaha, dia akan cari poin-poin, cari technical point supaya pastikan pembaca Al-Quran akan pergi menemui Allah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kalau kita jarang sekali, jauh sekali dengan Al-Quran dia, maka ketika itu Al-Quran bertindak sebagai pendakwa. Dia akan cari sekecil mana poin, aspek teknikal ke percaya supaya kita dihumbankan ke dalam neraka jahanam kerana tidak terlibat dengan Al-Quran. Maka Masya Allah, dua-dua keadaan menjadi penolong kita di alam barzakh lagi, di pada mahsyar lagi, di akhirat lagi. Semua sekali Al-Quran akan duduk bersama kita, akan cari dakwah kita ke
pembela kita, dia akan kejar kita. Pasal Quran ini mukjizat Allah untuk yang diutuskan untuk kita baca, faham dan sebagainya dan beramal dengannya. Maka dekat sangat bila kau mati saja, pergi ke hari akhirat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ini baru aku tahu rupa-rupanya aku lupa pada adanya hari pertemuan hari akhirat ini, maka aku tak taat denganmu. Aku pun tak buat persiapan nak pergimu. Aku pun jaga-jaga datang solat berjemaah. Majlis ilmu jauh sekali. Tak? Baca Quran jauh sekali. Maka sekarang ni aku dah tengok dah. Setiap amalan-amalan yang aku dilakukan, banyak yang kamu tak terima, wahai Allah. Dosa cerita lagi. Itu confirm dosa dah. Amalan-amalan perkara tak ikhlas, tak ikut sebagaimana ni, tak terima lagi nyaya kita. Dosa tolak tepi dah. Amalan pun dipecahkan lagi. Maka ketika tu, Masya Allah, maka yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, maka di kedua tangan, bukan tangan lah, kedua apa amalan yang kita buat, kita lahir hingga kita mati, kita mukallaf hingga kita mati. Ketika itu nampak azab, nampak azab tidak akan diringan. Di hari akhirat darul jaza, untuk terima hukuman saja. Maka ketika di sana menangis ke, minta maaf ke, teriak nak kembali dunia, nak mengaji Al-Quran dunia ke, tidak ada cara, tak akan lulus dah. Maka ketika itu, kalau kena deritalah selama-lamanya. Maka semua manusia ketika itu yang tak taat dengan Allah, yang jauh dengan ayat Al-Quran, maka mereka akan kata, ini Allah memetik kata-kata mereka. Memetik kata-kata manusia pada hari akhirat nanti. Bila datang menemui Allah, ayat ini dia akan katakan. Dia kata apa? Ya laitani wa yaqulul kafiru, berkata orang yang engkar, berkata orang yang degil, berkata orang yang tidak ada petunjuk daripada Allah. Boleh jadi sesiapa saja. Dia berkatalah, ya laitani, alahai celakanya aku. Alahai celakanya aku. Mana ayat tadi tu? Ya laitani, aduhai celakanya aku. Kalau macam ni, kuntu turaba. Lebih baik Allah jadi aku tanah saja, tak jadi aku manusia. Masya Allah. Pasal manusia tak akan lepas daripada tanggungjawab. Kalau jadi tanah ke, jadi binatang ke, jadi rumput ke, habis-habis. Manusia dalam surah yang lain, Allah ceritakan, dia tak tahan. Diseksa, dibakar, direbus, dibakar, dipukul, dibuat berbagai-bagai seksaan. Selama-lama berjuta-juta tahun, tak tahan dia mengayu. Wahai malaikat zaman yang jaga neraka tak? Wahai malaikat, habis cara ni, habis cara dah. Tolonglah aku, tolong apa? Tolonglah Allah matikan kami. Kami tak larat dah. Maka Allah kata, mati dah, tak ada mati dah di akhirat. Kalau menderitalah selama-lamanya. Kalau bergembira sebab tadi, maka bergembiralah kita selama-lamanya. Kalau tidak, banyak hari-hari lain pula menangis sahabat-sahabat. Dia kata seksanya kalau kita tak dapat hidayah Allah. Pasal apa? Pasal selama-lamanya. Dunia sekejap, tapi di sana selama-lamanya. Jangan kita lahir ke dunia untuk menderita selama-lamanya. Jadi ayat tadi menyeru kepada semasa kita masih hidup ini, usahalah, buatlah dia punya, kita menjadi Al-Quran yang selalu menjadi Al-Quran. InsyaAllah dengan Al-Quran saja yang boleh menyelamatkan kita. Pasal apa? Pasal dengan Al-Quran akan suluh hati-hati kita, tunjuk jalan-jalan yang benar. Pasal apa? Pasal Al-Quran Allah kenalkan diri dia yang dikenal Allah. Al-Quran juga Allah kenalkan nabinya, amalan nabinya, dan yang penting lagi Al-Quran juga untuk memperkenalkan adanya hari akhirat. Jadi bila Allah memperkenalkan hari akhirat, maka kita pun akan buat persiapan, yakin. Semua kita tahu kita akan mati, tapi tak yakin dengan tu. Tak yakin. Pasal kalau yakin kita terus buat sesuatu dah, maka atas faktorlah. Semoga Allah pilih kita
tidak termasuk golongan orang yang menyesal di hari akhirat, yakni menukilkan, mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku jadi aku sebagai tanah saja. Ayat lain dimakan. Sebelum ni dimakan makan tangan, makan badan-badan dia kerana menyesalnya di atas ketelanjuran atas dunia dulu. Tidak menggunakan peluang yang Allah bagi dunia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah surah An-Naba, yakni satu surah yang membicarakan bab hari akhirat. Allah ceritakan bab kudrat dia, kehebatan dia. Allah cerita bab suasana yang menakutkan di hari kiamat ataupun hari kematian kita. Ngeri. Kiamat pun ngeri, hari kematian kita pun ngeri, yakni mereka akan pukul kita. Dua bab, dua dah. Dan yang ketiga, bila pergi hari akhirat, kita dipecah kepada dua kelompok, dua firqah, sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka jahanam. Maka wahai hamba, bila kita baca surah An-Naba ini, kena hadir suasana-suasana gembira, menakutkan, kudrat Allah. Tiga-tiga ini bersilih ganti. InsyaAllah Allah akan memberi petunjuk. Allah akan selesaikan segala masalah kita. Allah akan kabulkan segala hajat kita. InsyaAllah dengan berdoa kepada Allah. Sebab umpama setelah kita bertawassul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Selesai surah An-Naba. Maka tuan-tuan dah ada pun sekarang ni kita dah ada ni. Dengar berulang kali baca tafsir ke apa ke. Dah faham dah. Ruang lingkup dia, tiga perkara tadi. Itu saja yang perlu kita fikirkan. Maka insya-Allah, dengan sebab kita bergantung dengan Allah, ngerinya bila kita baca ayat neraka, wahai Allah, ngerinya neraka jahanam, tolonglah aku, selamat aku. Itu je. Selamat aku, selamat keluarga aku. Habis cerita. Wahai Allah, seronoknya, kita baca syurga dah. Seronoknya syurga, indahnya syurga. Wahai Allah, bagilah aku dan kaum keluarga aku. Selesai masalah. Itu je kita baca Quran ni. Pasal Allah nak kita bergantung dengan dia. Pasal tengok Nabi tadi. Nabi berdoa, Rabbil firli. Dah. Wahai Allah, ampun dosaku saja. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Hanya kamu yang, tak ada orang lain boleh ampun dosa, hanya kamu. Maka Allah kagum dengan Nabi minta dengan dia macam itu. InsyaAllah kita pun kena tiru amal Nabi tadi. Maka insyaAllah Allah juga akan kagum dengan kita bila kita bergantung dengan dia, memohon dengan dia atas segala hajat kita ataupun segala masalah kita untuk dia selesaikan. Maka atas tu pergantung kita dengan Allah, maka itulah Allah akan insya-Allah akan mengkagumi segala usaha kita untuk kembali dengan Allah, yakni takut adanya hari akhirat dan membuat persiapan untuk pergi ke hari akhirat.